3 kesilapan penyimpan emas sering lakukan. Yang nombor 3 tu yang paling parah sekali. Dengar elok-elok supaya tuan-puan tak ulang balik kesilapan yang sama. Yang pertama adalah mereka beli tanpa ilmu. Ada customer saya yang dia tersalah buat pilihan. Sebelum ni dia pilih emas 916 dan buka emas 919. So akibatnya bila dia nak jual balik emas tu, spread untuk emas 916 ni adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan emas 999. Yang kedua, sentiasa tunggu harga emas turun. Jika tuan-puan salah seorang yang dah mula simpan 1 gram, tapi asyik monitor harga emas turun baru nak tambah gram emas, adakah gram emas tuan-puan akan bertambah? Tidak. 1 gram yang kita simpan dalam akaun tu, kekallah 1 gram dan keuntungan yang kita dapat hanyalah setakat 1 gram yang kita simpan tadi. Yang ketiga, yang paling parah sekali adalah dah daftar akaun tapi tak buat belian langsung. So, apa yang berlaku adalah dia tak ada tabungan emas walaupun dah daftar sekian lama. Jadi tuan-puan dekat sini, saya nak katakan kalau tuan-puan serius nak baiki kewangan menggunakan emas, pastikan tuan-puan tambah ilmu dan konsistenlah menabung 1 gram 1 bulan ataupun serendah RM100. Yang mana kalau kita konsisten RM100 setiap bulan, at least bulan yang ke-12 kita dah ada 1 gram. Kalau kita menabung 1 gram 1 bulan, at least bulan yang ke-12 kita dah ada 12 gram. Jadi tuan-puan, sama-sama kita simpan emas dengan ilmu dan sama-sama kita dapat manfaat dengan asbab kita menyimpan emas. Jadi bagi tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas, bagaimana nak bermula? Tuan-puan boleh saja klik link di bio saya ataupun rujuk pin video yang berada di profil. 5 langkah mudah untuk tuan-puan bermula simpan emas. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya sama-sama kita simpan emas dengan ilmu. InsyaAllah nak banyak lagi ilmu kewangan dan emas, boleh follow.